Ferry, kan? Kak Ferry. Nak mop macam mana boleh lah kalau mop. Boleh Datuk. Walaupun dah dibancuh. So boleh nampak kat bawah ni Datuk ada apa ni? Lumut yang tebal, yang dah lama dah melekat. Okey. Ini dah berpuluh tahun ni. Dah berpuluh tahun. Okey, so ni lebih kurang macam ni. Kak Ferry tak guna cawan lah. So banyak lebih kurang macam ni Kak Ferry guna. Okey. So, Kak Ferry masuk dalam ni. So Kak Ferry akan ambil air kurang sikit daripada tadi. Yang separuh je daripada tadi. Ni macam ni. Separuh daripada tadi. Okey. So Kak Ferry akan ni. So bancuhkanlah. Godak. Okey. Okey, saya lantik Abang Roy. Ya mudah kondak lah. Sekeping je Abang Roy. Sekeping je? Sekeping tal je dulu. Yang dalam ke luar? Yang luar. Nampak tak? Kita guna mop sahaja. Ini dah bertahun tu, Kak Ferry. Saya sambungkan sana. Walaupun kita hanya menggunakan mop sahaja, tidak ada bros dan dah dibancuh dah pun. Tapi masih bersih lagi kita punya lantai. Sikit je Kak Ferry. Tengok lagi banyak aja. Nampak tak? Masya-Allah. Perbezaan dia dengan hanya menggunakan mop sahaja. Jadi sabun batang ni Kak Ferry memang power betul lah. Memang power Datuk.